kita nak sambung pasal isi hari tu. Episod berapa? Tak ada lost count pula. Okay. Sambung cerita yang kenapa kita sambung cerita kenapa yang kita kata kita tak pernah give up dengan isi ni walaupun keluar modal banyak. Okay, kita nak cerita pasal yang keluar modal tu sebab kan kita kata kita ada dua akaun isi kan. So akaun kedua kita tu dah kena suspend semalam. Itulah semalam nak tunjuk korang akaun kena suspend tu, tapi rupanya kita dah bebel rupanya tak record. So kita dah bayar semalam. So semalam lah antara fees yang kita bayar kat AC paling tinggi lah. This is the nak tunjuk korang memang kita tak main-main, dan this is reality yang mana dark side yang ramai orang macam mungkin tak share, yang lepas tu terus ban, bukan ban lah, terus macam label sini macam susah lah apalah. Sebenarnya tak susah, but let me tell you kenapa, maksudnya mindset korang dekat isi tu, kita daripada tahun 2024 kita duk bayar isi ni tapi tak pernah ada sale. Ni akaun yang nombor 2 tau. Akaun yang pertama tu alhamdulillah dah tak ada bayar visa sebab sale semua cover. So kita nak cerita pasal yang akaun nombor 2 ni, yang mana dia adalah akaun yang kita buat eksperimen tau. Jadi sebab dulu masa kita buka akaun ni, masa ni yang masa isi yang zaman tak payah kena bayar fees. Masa tu track sebelum ada. So isi ni tak viral lah macam sekarang kan. So cerita dia kita buka 2 isi shop, 3 sebenarnya. 3 isi shop ni sebab kononnya nak buat lah setiap satu shop tu ni niche A, niche B, niche C kan. Tapi tangan dah macam sotong dah lama dah tak boleh nak catch up, tak boleh nak ni kan. So kita fokus satu shop je. So lagi 2 shop tu memang terabai lah. So satu shop ni kita fokus lah. So alhamdulillah. So tu nanti cerita yang the next episode macam mana kita buat yang akaun nombor 1 tu. Cuma kita nak cerita kat korang yang dark side akaun Etsy ni. Jual produk digital kat Etsy ni. Akaun nombor 2 ni. So kita buat comeback akaun nombor 2 ni sebab akaun nombor 1 tu kita dah fokus produk digital kan. So akaun nombor 2 kita nak buat eksperimen lah. Eksperimen produk POD. POD tu print on demand. Kalau korang tahu sekarang macam tak viral pak. Tak tahu kenapa sekarang dah ada threads ni tak viral pula. Printify. Sebab kita dah eksperimen 3 kali kot. 3 kali 3 niche yang berbeza POD. Itulah. Tak jalan juga. Kita akan tunjuk kat korang. I show you the screen. Yang akaun sampai kena suspend paling tinggi semalam. Sebab yelah, kita cubalah main volume strategi. Maksudnya strategi yang kita apply dekat produk digital tu kita apply dekat akaun nombor 2 ni. Tapi bila dengan POD tak jadi. So come, kita tunjuk korang. Okay, kita nak tunjuk akaun. Let me share dengan korang akaun yang nombor 2 ni. Akaun yang nombor 2 ni dan kenapa reason kita akan tunjuk akaun nombor 2 ni. Lepas tu kita akan tunjuk kenapa kita tak akan give up. The reason why Zati ni duk bayar-bayar isi ni dah berapa modal dah keluar. And for your information, kita pun pernah belajar eBay modal eBay punya kelas hari tu kita join tahun, tak ingat 2 tahun lepas, 2000 kita spend untuk masuk join kelas eBay. Cuma itulah halfway kita give up bila akaun terkena suspend. Sebab akaun eBay ni dia tak sama macam isi kalau kena suspend nak contact dia senang. Just pakai, maksudnya tak payah. Kalau untuk orang yang introvert kan, dia senang lah. So kalau untuk orang yang extrovert ni macam eBay dia kena call. Kita ada masalah nak call tu semua. Tapi yalah lecehnya. Maksudnya lepas tu macam banyak lah ada orang share macam apa ni, banyak lah susah lah by call ni kan. Okay, jom kita tengok screen Okay, this is my second Etsy shop tau. Okay, kita tunjuk dekat finance lah. Sebab semalam kita dah record dah tunjuk benda tu kena suspend. Semalam benda ni merah tau. Tapi itulah kita dah record rupanya tak record. Okay, so this one
Okay, semalam kan dekat amount sini kita tunjuk korang sebab ada rekod. Ni 2 Julai semalam kita bayar. Korang tahu tak? Ni nampak tak akaun 48? Nampak tak yang merah 4877 ni? Inilah yang semalam. Ini yang tertera dekat sini merah. Dan akaun kita kena suspend. Kena suspend tau kat sini. Okay, so semalam kita dah bayar. So this is akaun. Kita tunjuk kat korang. Korang tengok. Ada tak show activity? This is this month kot. Okay. Korang tengok monthly statement daripada 2024. Disember. Okay, semua merah. Tapi itulah kita tak konsisten kan. Lepas tu Januari Okay lah, kita tengok setahun daripada April tak ada. Mei kita buka lama dah akaun ni. Cuma itulah bila dah tak Julai tak ada juga. Ogos, September, Oktober. Tapi itulah ada juga nampak. Ada. Cuma ni sebab kita dah bayar. Ni kita bayar tau. Korang tengok September, korang tengok. Mei tadi ada tak? Bulan Mei kita buat apa? Okay, bulan Mei tak ada aktiviti. Maksudnya kita tak aktif hari ni. Kita tak tahu kita jual apa. Kita buka je rasanya. Maksudnya kita buka shop je tapi tak letak barang apa-apa. So masa start Ogos, September, baru kita start letak produk. See? So ni kita bayar. Sebelum kita bayar tu korang tengok lah. Tapi lepas tu kan ada je sale. Lepas tu tak ada sale tau. Memang zero sale. Lepas tu kalau ada sale dia akan hijau kat sini. Nampak tak? Profit masa September. Negatif sebab masa ni listing tak banyak pun. Listing sikit. Lepas tu Oktober tak ada aktiviti sebab akaun kena suspend time tu rasanya. Tak bayar lagi. So memang tak berjalan. Disember. So Januari 2026 kalau kita come back balik, kita ingat lah. Januari 2026 nampak profit. Tak ada profit. So sebab kita still jual benda ni Wattpad masa tu. So akaun kena suspend sebab wall art tu. So aktiviti tak ada. Masa ni memang tak ada aktiviti ni sebab kita ingat memang akaun kena suspend time ni. Dan masa ni pun kita tengah struggle time ni. Ekonomi tak berapa ni. So kita tak nak bayar lagi. So nampak. Lepas tu kita try niche lain pula. So ni kita try ni lah. Kita bulan April kita come back kan. April kita come back. Kita macam pulun lah buat listing semua tu. Tak kita buat listing apa. Nampak net profit bulan April negatif 41 Dan yes kita bayar walaupun tak ada sale. Mei. Okay, ni sebab kau kena suspend. Jun. Yelah. Jun yang April lah yang paling tinggi ni 41 ni. Yang buatkan kita bayar, nampak tak? Sebab dia dah fees apa semua ni kan. So nampak 4877 kita bayar semalam. Semalam kita bayar. Okay. April, Mei. Sebab dah 3 bulan. So 3 bulan tak ada sale. Ni April. So 3 bulan tak ni. So inilah yang kita kena bayar semalam. Okay. Kenapa paling banyak tau kita bayar 48 ni? Sebab masa bulan April yang kita come back tu, kita ada tunjuk kat korang posting sebelum ni. Masa kita start masa bulan April, masa kita start nak try lah strategi yang dekat akaun 1 tu kan, apply dekat POD 25 ni. Tapi so kita ada share dengan korang few shop yang baru buka 1 bulan, baru buka 3 bulan, diorang buat POD 25 dah cecah 1000 sale dalam masa sebulan ke 3 bulan dah. Tapi listing dia banyak lah korang. Kita ada share, nanti korang kena tengok balik kat situ. Kita nak repeat lah benda tu sebab kita ada share. Kita ada tunjuk korang nama shop tu apa semua. Korang boleh cari balik video tu. Nama video tu C is not saturated tak silap. Okay, lepas back to this one kan. Okay, korang tengok ni. So ni lah listing kita, 42 listing tau. Nampak? 3 bulan. Tapi itulah sebab kita tahu silap kita kenapa tau. Okay. And now what I want to do, yang kita nak buat sekarang ni, kita nak revamp totally shop ni. Kita dah give up lah Printify dan POD sebab kita dah eksperimen banyak. Korang tengok nampak tak? Kita tunjuk yang kat inactive ni. Ni yang dulu masih ingat tak yang tadi dekat statement tadi tu? Kita pernah buat niche ni. Lepas tu yang expired ni apa ni kita pernah buat tapi give up. Ni pun POD, Printify. Masa ni bukan zaman-zaman yang dulu ada AI senang-senang nak buat video macam sekarang tau. So itulah masa ni kita tak banyak buat video, kita tak gambar je. So maybe
Tu pun faktor jugalah kan. Listing with video ada berapa je. Ni ada juga video. Tapi video tu kan sebenarnya kita buat daripada yang ni, kita cuma kan Canva kan boleh buat video kan, macam animate macam tu kan. Itu je. Okay. So draft ni buat printable walkout ni masa ni. Masa ni kalau kita nak post lah satu hari satu listing, tapi itulah shop kena suspend kan, kita pun tak aktif sebab kita fokus dekat akaun isi nombor 1 tu. Dah lama kedai yang terbiar. Tapi sekarang ni kenapa kita nak come back dekat akaun nombor 2 ni? Kita nak come back dekat akaun nombor 2 ni sebabnya kita dah jumpa satu produk digital. So kita dah give up lah. Dulu kita macam nak eksperimen POD sampai dapat kan, tapi dah lah kita dah give up. So kita nak fokus produk digital dekat akaun 2 ni. Beza dengan akaun 1. Akaun 1 tu produk digital yang kita campur-campur, mix. So sekarang ni kita dah jumpa satu produk digital yang kita boleh buat satu hari tu 3-4 listing terus. Kalau cuti kita boleh buat lebih lah. Kalau macam kita kerja kan, Isnin sampai Jumaat kita kerja kan. So kita dah jumpa satu template yang mana kita boleh buat at least lah. Kalau kita sibuk kerja pun, Isnin sampai Jumaat tu, malam tu kita boleh terus publish satu listing. So satu hari satu listing tu untuk niche yang kita nak buat ni boleh buat. So that's why kita tiba-tiba sekarang tengah pokok banyak fokus dekat akaun nombor 2 ni. Dengan azam kita nak proof dekat orang yang Etsy ni, walaupun korang masuk tahun 2026, it is not saturated. Tak percaya jom kita tunjuk sebab kita ada sekejap kita tunjuk korang tau. Sebab kita selalu fokus kat research kan. So I want to share with you yang setiap kali kita buat research, ni research kita masa 2026. Setiap kali kita buat research, kita akan letak dekat macam sini. Okay, kita nak tunjuk korang shop-shop yang baru 2026. Dan korang gunakan, dan kita nak beritahu, korang gunakan juga teknik ni. Tak payah, selalu orang cakap buat research ni kita pakai tools kan, tools berbayar lah apa semua kan. Korang, kita dulu pun guna benda yang free dulu. Bukan terus kaya, terus ada duit apa semua, tak. Even isi shop kita yang pertama ni pun bukan yang pertama dulu. Sekarang yang setiap bulan ada sale ni pun bukan sale kita income sampai ribu-ribu, tak. Okay, korang guna isi, korang guna buat research secara free je. Kita tunjuk okay, come back. Ni list kita. Okay, kita nak tunjuk korang shop yang kita nak buktikan korang yang isi tak saturated, dan kita nak tunjuk korang kenapa kita tak pernah give up. Okay, mana kita ada remark mana-mana shop-shop yang baru tahun ni 2026 kan. Tengok 5 month, tak nak, kita nak yang produk digital. Tengok 2 month on Etsy. Buka mana lagi, sementara tengah loading tu. 6 bulan dekat Etsy. Kita tengok okay. Kalau korang yang tak ada okay, kalau korang yang tak ada research tools, kalau korang yang tak ada research tools, okay, kalau korang yang tak ada research tools kan, korang takkan nampak lah data-data yang macam ni kan. Tapi korang, apa yang korang boleh nampak, okay, korang nampak kataan merah ni, in 20 cards. Selepas tu korang akan nampak in 14 cards. Sekejap, kita nak tunjuk ada tak yang in demand. In demand, 1 month, okay. Tengok 1 month ada tak perkataan in demand? Tak ada juga. Printable maze, in demand tak? Okay, in 7 chart. Kadang-kadang korang akan nampak tau in demand. Tunjuk lagi sekejap digital paper. Ada in demand tak? 17 views in last 24 hours. Okay, this is contoh-contoh example macam ni korang nak cari. Korang nak guna isi shop yang free. Alah, tak apalah, kita cut it short Korang akan nampak in demand, kataan in demand merah ni. Yang merah ni. Okay. Bila korang nampak in demand ni kan, okay, inilah cara dia. Bila korang browse, kena research kan. And then korang kena tengok. Contoh macam ni shop ni. Korang scroll bawah. Nampak tak? Shop ni baru 3 bulan guys kat Etsy. Pakistan lagi. Lepas tu apa yang korang kena buat? Ni benda ni tak payah research tools yang berbayar. Korang boleh tengok dekat, korang boleh buat research free. Tapi ramai orang malas. Dan sama ada malas ataupun tak tahu cara. So kita tunjuk cara ni. Okay. Korang klik shop ni. Lepas tu korang tengok lah. Kenapa 3 bulan dia boleh buat 1.2k. Guys, dalam masa, okay, macam shop ni. Apa yang kita nampak.
Jadi dalam masa 3 bulan, satu, nampak 58 listing. Korang 3 bulan buka isi shop, berapa listing korang dalam masa 3 bulan? Sebab itulah tadi tu kita buat macam ni lah kononnya kan. 47, mana listing kita tadi? Listing kita, korang kalau buat 47 tu, sebab 40 lebih kan, maksudnya 42 listing kan. Tapi itulah sebab ni bukan produk digital kan. So this is Printify POD, so tak jalan. So kita tak nak buat POD lagi. Nampak? So dia buat. Lepas tu, dia buat sale. Lepas tu tengok harga dia. Lepas tu tengok cover foto dia macam mana. Synchronize je. Okay. 58 guys listing. Korang ada berapa dalam masa 3 bulan? Okay, ni contoh shop yang 3 bulan kat Pakistan. Lagi, ni, shop ni. Dia jual wedding. Shop ni berapa bulan? 8 bulan dekat isi. 600. Okey lah. Kan? Macam ni mungkin shop ni sebab dia tak aktif. Tapi dia still dah ada sale 600 guys. Dalam masa 8 bulan. Tengok listing dia ada berapa. Dalam masa 8 bulan. Setahun dia ada nak. Okey. Lepas tu kan mesti korang tanya kan. Tapi 8 bulan dia 16 je. Macam mana dia boleh buat sale? Okey. Dia bila shop yang macam ni kan. Listing sikit tapi dia boleh buat sale. Dari dua. Sama ada, nampak tak? Korang boleh scroll bawah tengok dia ada Instagram tak? Kadang-kadang either dia promote kat Instagram. Okay, tak ada Instagram, ataupun dia promote kat Pinterest. Shop ni promote kat Pinterest tak silap kita. Pernah tengok wedding sebab nampak? Dia promote kat Pinterest guys. Sebab tu kita boleh tengok lah detail kan shop dia sale dia datang dari mana. Tapi this is salah satu reason. Okay, shop ni 2025. Kita nak tunjuk shop 2026 Sekejap. Shop ni 3 bulan. Maksudnya shop ni baru. Korang tengok dia jual benda simple je. 2 helai je rasanya dia jual ni. Teacher appreciation. 2 option je. Guys, benda ni pakai Canva free pun boleh guys. Printable tau, bukan template. Maksudnya dia bukan jual pakai sebab kalau nak jual template link kan yang customer boleh edit kan kena pakai Canva Pro kan. Jual printable je. Yang korang jual PDF. Inilah yang korang kena tengok. So klik dekat shop dia. Klik dekat shop dia untuk study. Macam mana 3 bulan dia boleh buat 3,600 sale. Ya Allah. Korang dalam masa 3 bulan dia ada 225. Okay, bila korang terbayang benda ni, kadang-kadang kan 225 ni bukan semuanya produk yang berbeza-beza. Nampak tak? Produk yang sama. Ni produk yang sama tapi gambar dia tak lain. Tajuk sama. Nampak? Daripada sini korang kena study. Inilah cara dia. Cara dia macam mana korang nak buat research. And guys, ni lah reason dia. Antara reason dia kenapa kita tak pernah give up dengan Etsy. Korang tengok kedai ni buka 2026 sih. 2026. Korang tengoklah. Baca pula macam mana dia buat announcement. Macam mana dia buat. Macam ni announcement dia. Dia ada shop website juga. I believe dia promote kat Pinterest juga. Sebab dia letak profile Pinterest kat sini. So yes, korang kena tengok. Sebab Pinterest dia. Nampak view dia. 3,000 guys video. View dia. Korang promote kat Pinterest. Pinterest ni kita tak mahir sangat. Tapi kita main post dia juga Pinterest ni. So this is it. Okay. Shop website. Link dia. Okay. Now kita dapat idea dah macam mana. Sebab kita pun tak aktif kat Pinterest yang ekonomi 1 tu. But now I see how lah kan. Shop 2026. Yang ni pun shop ni baru juga ni. Dia jual digital paper je. Digital paper. Korang tengok shop ni 5 bulan dekat Etsy. Okay. Kita klik shop ni. Okay. Sales dia tak adalah ribu-ribu. Tapi okay. 5 bulan dah masa 800. Tapi tengoklah. Listing dia ada berapa? 100 listing guys. Sekarang siapa yang ada shop yang dah lama macam tak aktif kan, cuba buka balik isi shop korang. Dan korang buat research macam mana kita tunjuk ni. Korang kena rajin buat benda ni sebenarnya. Maksudnya rajin research. Bila rajin research korang kena study. Dan itu yang kita kena tiru apa yang diorang ni buat. Diorang upload listing. Lepas tu tengok konsisten sebenarnya. Kadang-kadang kan korang akan nampak listing ni sebenarnya benda yang sama je. Macam tadi kan. Macam teacher tadi. Kejap lagi kita tengok yang Brazil invitation ni. Nampak? Benda yang sama. Tapi kedai kita tengok. Shop ni mesti 2026 kat dia buka. Sebab dia korang nampak 2026 guys. Lepas tu tengok. Simple je. Dia pun shop simple je. Guys, shop ni tak ada link pun.
Nampak tak beza dengan shop tadi? Shop tadi sell dia ribu-ribu. Kenapa? Sebab dia promote dengan Pinterest ke apa. Ni maksudnya dia grow secara organik. Possible sebab dia grow secara organik. So macam mana nak grow secara organik tanpa promote macam tadi kat Pinterest ke apa kan? Korang kena main ni lah. Tengok shop ni guys. 189 korang dia punya listing. Nampak? Satu. Okay, kita tengok. Dia simple. Benda ni tak payah pakai clip art cantik-cantik. Ni ada pakai Canva je. Okay. Lepas tu kita tengok shop 5 months. Maksudnya dia baru lagi. 1000 lebih sale. Listing dia sikit je 66. Tapi listing dia sikit, tapi dia boleh buat ribu-ribu sale Kita tengok shop dia. Korang kena scroll. Ini cara dia. Scroll, study shop. Cara nak study shop. Okay, 2026. So dah 1700. Okay. Ada link kat bawah. Tak ada Tapi kan, okay, bila tak ada ni, korang akan wondering macam ni lah, kadang kita wonder. So nanti kan kita akan ambil phone kita kan, kita akan cari Instagram. Ada tak Instagram dia? Tu je. Tapi this is the brief kita brief. Nanti kita akan share detail cara nak research lah kan. So sekarang korang ada, sebab this is the reason kenapa kita tak pernah give up dengan Etsy. Bayar je bayar. Sebab kita tahu orang lain, ya Allah, baru buka shop 3 bulan dah macam ni. Macam tu. So rumusan yang kita dapat kan, diorang ni isinya ada 2. So sama ada korang main volume, grow organic, main volume, aktif. Kena aktif tau. Maksudnya kena aktif. Ada strategi dia macam nak aktif. Tak semestinya aktif tu korang kena upload produk yang baru. Lepas tu kalau korang tak nak aktif, korang kena aktif buat konten. Macam diorang kan share dekat Pinterest, Instagram. Sebab sekarang Instagram lah especially dah boleh reach global audience sekarang. Kalau dulu dia macam Asia je, macam tu. Even TikTok pun kita rasa sekarang dah boleh reach global sebab dia ada music yang untuk reach global apa semua kan. Lepas tu that's it kenapa kita tak pernah give up. Dan itulah dia. Kita nak share juga. So akaun nombor 2 ni yang mana sekarang kita dah cakap tadi yang kita dah jumpa semua niche yang ni kan. So kita nak revive balik second shop ni. Kita dah give up dah lah dengan POD tu. Dah memang tak nak buat dah POD apa semua tu. Sebab kita dah eksperimen 3-4 kali dah. Walaupun POD tu kita actually guna e-rank juga untuk research. Kita bukan main buat POD tu, kita research. Dulu kita tak pernah buat research, kita main buat. Ni tak. Kita research e-rank, high conversion apa semua. Tapi yelah, POD ni actually kompetitor dia lagi banyak sebenarnya. Kan agak high competition jugalah. So kita nak fokus produk digital je. Sebab produk digital ni myself So korang kena tanya diri korang, apa yang korang boleh buat. Korang rajin content untuk share. Sebab sekarang dah boleh buat video AI semua kan. Macam tadi nak promote pakai Instagram apa semua tu. Ataupun macam kita tak rajin. So kita willing untuk, sebab kita selalu have that laptop, kita willing untuk main volume. Main volume maksudnya produk digital tu kalau main volume, satu kita tak yakin dengan POD ni. Sebab kita POD ni kita tak boleh nak bagi diskaun yang kau macam buat digital kita bagi 50%, 60% pun tak kisah. Sebab buat digital korang pakai modal apa je. It's macam tak ada modal pun. Kertas pun bukan korang print pun kan. So diorang beli dia yang print sendiri. So kalau korang jual murah pun korang still tak rugi. So hari ni kita akan buat podcast khas untuk journey shop nombor 2 ni, which is objektif kita adalah nak tunjuk kat korang yang Etsy ni tak saturated walaupun korang baru start Julai 2026. Ada banyak lagi shop yang kita jumpa baru 1 bulan, which is baru buka 2 bulan lepas. Sebab kita baru ni last kita research semalam semalam kita research ada. Okay, semalam kita research. Dalam ni semua ada list yang semalam. Shop tu jual printable je. Nampak kita tulis date ni, kita research apa bulan. Okay, so kita nak tunjuk kat korang. So tarikh hari ni tarikh 3 hari bulan 7, kita akan revive isi shop nombor 2 ni. Maksudnya kita akan rebrand lah, banner semua tukar apa semua. Kita akan delete semua yang POD punya listing ni. Kita akan fokus produk digital dan kita akan update record all the journey so that
azam kita nak bukti dekat orang kat luar sana yang sini is real, buat income dengan sini is real. Dan benda ni akan buatkan kita jadi nak commit benda tu kadang-kadang supaya I tak lupa, kita tak lupa yang I ada second shop yang nak fokus untuk buat ni kan. Sebab first shop tu dah konsisten dah, walaupun first shop tu tak adalah income ribu-ribu, tapi I tak ada nak kena bayar fees dah konsisten dah every month. Setahun ni dah konsisten. Okay. So that is apa fokus podcast yang hari ni adalah kenapa kita setia dengan isi walaupun tak pernah give up, walaupun macam tu lah buat eksperimen tapi tak pernah give up. Reason dia sebab dah proven ada banyak shop yang baru buka tapi dia buat sale. Why? So kita kena copy. Jangan tengok orang yang tak berjaya, sebab macam kita bagi tahu kenapa kita tak dapat income sale sampai ribu-ribu tu. Kita reflect dan kita sedar benda tu sebab kita tak aktif. Kita bukan macam hari-hari buka isi shop satu masa yang shop pertama kan. Kita serius tak aktif. Lepas tu shop nombor satu tu memang kita tak fokus niche, kita campur. That is eksperimen jugalah sebenarnya, sebab kita ada tunjuk, kita tengok kan shop-shop yang macam dia tak fokus tapi dia ni kan. So benda ni subjektif di sini. Strategi ni dia subjektif. So macam orang berniaga tau, korang mainkan macam korang berniaga, korang buka kedai. Isi ni macam korang buka kedai, banyak korang ada kedai fizikal kan, kenapa hari ni orang tak datang kenapa bulan lepas dah sale, okay kenapa bulan ni sale, macam tu. Isi korang kena membina. Dia bukan macam affiliate tu korang macam promote buat live, lepas tu ada sale terus bulan ni apa semua kan. Jadi korang rajin live tak. Isi korang kena bina kedai. So dia subjektif, korang kena try eksperimen. Tapi 80% of strategi tu kita dah tahu, cuma kita tak ada masa nak apply. Sebab kita dengan kids apa semua kan, kita urus sekejap lagi nak biar anak sekolah apa semua kan. So that is sebab tu kalau korang kan yang mana tak ada komitmen tu, memang betul-betul boleh fokus hadap, orang kata fokus lah, tak adalah gangguan. Orang kata bukanlah gangguan, maksudnya lah banyak iklan semua kan. So that is the reason why kadang lepas tu bila burn out kan, kita dah macam tak produk, kita akan ada hari-hari yang kita tak produktif langsung. So which is patutnya kita gunakan masa tu untuk buka isi shop, fokus kat isi shop tu, kat listing semua. Tapi itulah, that is macam mana working mom lah kan. Sampai ada mak-mak kita faham. Tapi siapa yang ada buka isi shop tu, yang dah give up tu, yang tu cuba korang buka balik kan. This is itulah kita akan buktikan kat korang akaun nombor 2 ni. So kita start balik. Kita akan record, kita akan buat satu episod yang khas memang untuk journey kita yang akaun nombor 2 ni. Start pada Julai 2026. Yang tu kita memang nak fokus satu niche je. Kita dah find niche, sebab sebelum ni kita macam tak fokus sangat ni, sebab niche apa sebab kita tak jumpa benda yang kita boleh buat cepat. So kita nak spend untuk satu listing tu, kadang nak buat satu listing ni pun boleh tahan tau. Tapi kalau ada listing yang korang dah boleh, kalau benda tu jadi, dan kita akan share kat korang. Okay. Okay. So insurance. Okay. Yalah, okay tu je. Alright, thank you.